Berbangga dengan penganjuran program yang sebegini kerana dia memberi satu hubungan yang erat di antara tentera dan juga rakyat jelata dengan membolehkan rakyat jelata lebih memahami peranan dan juga tanggungjawab Angkatan Tentera kita, betapa beratnya mereka memikul satu peranan yang cukup besar untuk mempertahankan negara kita. Supaya dengan adanya program yang sebegini, ia akan dapat lagi menambah kesedaran di kalangan kita. Dengan sendirinya, ada pihak-pihak yang cuba memandang ringan akan keupayaan Angkatan Tentera kita akan menukar pandangan itu. Dan sekurang-kurangnya mereka dapat tahu dari segi peralatan dan sebagainya. Ya, dan dapat juga membina semangat patriotisme di kalangan rakyat yang berada di luar, yang dianggap kita ni sebagai golongan civilian ini. Ya. Itulah yang penting program kita sehari ini, dan kita lihat sambutan yang sangat menggalakkan, dan sama-sama kita mengikuti ucapan yang amat berhormat Presiden Perdana Menteri tadi, dan kita lihat sambutan yang begitu baik di Kuantan maupun di tempat-tempat lain. Raga kami serah demi ibu